26 November 1964, lawatan diraja pertama oleh Yang di-Pertuan Agong ke Sabah. Pada hari ini dalam tahun 1964, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Budriyah binti Almarhum Tengku Ismail, Raja Permaisuri Agong mengadakan lawatan diraja pertama ke Sabah. Ketibaan rombongan diraja ini di Jesselton disambut oleh ribuan rakyat jelata. Pada hari pertama lawatan ini juga, Baginda berkenan mengurniakan darjah Seri Maharaja Mangkunegara kepada Tuan Yang Terutama Tun Datu Mustafa bin Datu Harun Yang di-Pertuan Negeri Sabah dalam satu istiadat pengurniaan di Istana Negeri, Jesselton. Selepas diraikan di Jesselton, pada hari kedua lawatan Baginda berangkat ke Keningau bagi melihat dengan lebih dekat kehidupan para penduduk di kawasan pedalaman tersebut. Baginda kemudian ke Sandakan pada hari ketiga lawatan. Setibanya Baginda di Sandakan, rakyat jelata berkumpul di sepanjang jalan-jalan utama bagi menyambut dan meraikan rombongan Baginda. Lawatan Baginda tamat pada 29 November 1964.